tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Kawan. Awak kan lama kawan tu. Tu? Ujian nasional kan kedaket tu. Tu otomatis awak berpisah kan. Iya kali lulus wang. Dan lulus dan nah. Dan berjalan lulus dan rajin dari sekolah. Pakai kecewa wang guru. Iya tak dan guru tapi dia yakin lulus. Nilainya pi A+ saja do. Itu kecewa balik. Dia lulus loh. Ang lulus lah. Ang malah kan lulus ang. Juara 1 dan petang aja 1. Tu kinci. Ang tamat sekolah kan mungkin kuliah lah. Dia nanya suruh mana ya dia kuliah. Kau dapat jadi orang. Ini kan dia separuh orang baru gua. Dia suruh mana dia jadi orang besok tamat SMA awak. Kalau awak mungkin dah kuliah dah. Bah tu. Ndek pinggalan sayu. Buah nak diraih terlalu tinggi. Tidak kamu mungkin dijangkau. Pinggalan sayu palarenyo. Kau mungkin tahu jo keluarga awak lain, bah kan. Hidup terpurapung. Jangan kau untuk kuliah. Maka sehari-hari aja payah kawan. Malu kau kuliah awak tu. Dek. Dan kau itu pi lah menggal hati je yo keadaan. Yang tahu je lah dari ko ketek awak kawan dulu sampai sekarang ko Tak mungkin awak kuliah kawan. Tapi tunggulah dulu. Cuba dan tanya kaya di rumah kau kan. Antahnya nama orang kuliah. Sampai maden lah ibaratlah kau lah cok kakak dari gua. Cuba dan tanya di rumah kau. Dan bayi lo bayi yo jangan dengan. Lagi kau nama dulu. Binda dan Bako betul lo bagi. keluarga mana pila banyak mana mantua. Sagan awak. Nyo kalau babu elok kau jangan tanggung-tanggung. Tapi kawan kan tahu yo pituah Minang kau kan. Idik tu harus tolong menolong dalam idik gua. Tapi keluarga kawan lah banyak mana mantua kawan sagan awak. Yo kalau jaso tu ndak usah lo kawan pikir. Ndak awak pikir 3 minggu kawan. Tamat sekolah awak harus merantau. Harus bisa merubah hidup awak untuk terbangkit batang terandam. Awak nak karek. Kalau betu nana awak sebagai kawan kan, tu hanya bisa mensupport ayo. Tetap Masuk yo kawan ke merantau kok patah no kan tak mungkin kan. Tu wah mana lo doa lo lah kan. besok kalau ada biti-biti saleh so lagi yo ayo. Jadi kalau itu tanah lah kawan. Iya. Oh soal lo bisa untuk ongkos naik becak ke Jakarta tu cari lo besok. Aku je becak lah. Saya becak dah. Itu bansik mana lari mana ide na. Parah mana ide mana. Cuman kan kalau yo kawan lah kareh bana tidak merantau. Kareh mana. Pakailah pemagadiri. Awak ada kenalan sama angku tu. Mengatur. Beraja-beraja basilek lah kawan. Boleh pandai yo memagadiri besok di situ kan. Silek. Ayo. Betul. Ada kenalan. Awak insya-Allah ada kenalan. Awak soalnya kan pernah lo guru ke angku tu. Santiang silek. Santiang ke angku tu jangan disabui. Nyolah tanamu di ranah Minang punya. Oh isa nama itu. Angku lah namanya. Kau kurang tahu lo lupa-lupa namanya. Cuman beko aja. Guru balupon. Kalau mbak itu kecil udah PJ ya. Kan lah jales siang nama bintang. Iya. Malam nama hari. Ke situ langsung. Ini kok. Iya. Itu mulai dari gini beraja kan bisa merantau bisa buka senggua kan bisa terasa so. Dah baju lah. Pas tu ini. Dah bar. Lah ya lah. Lah. Dah galak dia suruh lo. Hips. Hips. Ha. Salah gerakan ang tinju dulu. Ampun. Ang ulang lihat. Hips. 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 Ha. Di situ sampai tu ya. Tu, angku tu sedang belajar sama anak murid bersilat. Langsung astuk deh. Boleh yo mah. Tapi apa je tak kata ngana na raja silek ah. Jadi pandai kau dengar. Astuk. Pet lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah sopan ang tu doh. Salam lu.
Ramu-ramu sekumang janti. Kati enda pulang makudo. Alah panek kami mencari. Di siku langku kiranya. Kalau boleh tahu siapa nama anak muda kalian berdua sehingga datang ke tempat ambo. Perkenalkanku, nama ambo Budi. Cucu dari Datuk Raja Mudo. Dan iko kawan ambo. Inyo lah pandanya berguru siko. Masa yang aku lupa je nyo. Tak perlu jalan dong. Ang cara mo. Ambo, nama ambo Kelvin Mahendra. Bisa dipanggil Uda PJ. Cucu? Cucu dari Datuk Raja Mato. Ha. Kacaknya inyo lah pernah siko pada jam. Masa yo aku lupa je nyo. Umur den lah sabe. Itu kok palupo tarui? Tak tahu den do. Oh betul. Ya. Kalau boleh tahu apa tujuan anak muda berdua datang kemari? Hujan rinai di tengah hari. Patuih barangkang je kilek-kilek. Tujuan kami berdua datang kemari. Untuk beraja silek. Bungo baduri giling kakawek. Bungo cimpago je bungo malati. Apa tujuan nak muda beraja silek? Cuba jalehkan mu kasui dari hati. Bapak tuh berkilek-kilek. Ya. Hujan Ha. rinai di tengah hari. Maka suik kami beraja silek hanya untuk menjaga diri. Ajak kami dulu, kami lah siapa you nak beraja silek ang? Apa nak nang bawa kemari? Tak ada lah. Kosong ang bawa kasih ko yo. Dan kami bawa kembali guru. Iman je takik minta gua. Betul. Betul. Tak bisa guru menerima. Ambo siap. Kok betu kecang. Jui kelas hati dan terima ang ma. Terima kasih banyak guru. Yus sama-sama kok li banang beraja silek dan terima jo ikhlas hati. Siap-siap guru, siap guru. Dulu. Makasih. Makasih mantan guru. Pui, pasi ang walang cubu na gaden. Lah, bisa kami beraja guru. Langsung ah. Capek dah. Kini. Yo kini. Mana lah? Sabana Masa anak ni orang juga? oh dan suruh berhenti dulu. Ya, anu nanti tu. Ang duduk duduk. Ang duduk dulu. Ang cali tu orang ke berlatih ah. Duduk dulu. Ah duduk ang lei. Jadi guru. Di guru. Siapa pajang? Mengaku akan silek na. Kok bayanan? Yo, bulan. Kau siap beraja silek, oh bayar na. Ang kata-kata gak pinggang ah di siko buat dulu. Tidak guru. Piang kabar dia silek. Ang pasang kudu-kudu deh. Kudu-kudu pergi di pasar guru. Agar aja dengan gayung gua. Apa guru? Iku ah. Pasang kudu-kudu. Ah. Ba kudu-kudu ang tu lebay. Ada sakit lagi. Adik. Kudu. Adik sakit-sakit patah-patah kita dah ikut nak silek. Udah pe nak pat dia nanten nak ketagak wang. Pi kerja silek. Yo kare mana adik ke silek mah PJ. Capek. Adik capek tagak. Ang pasang kudu-kudu. Hup. Hips. Hip. Hips. Ha. Wah, suara. Cara balik cik. Oi, tes kan gaden. Ampun guru. Ulang dia. Ang tahu saya di siku. Jawara di siku orang mah. Ampun nah. Iya, guru. Guru ampun. Hit. Lah saran tak lawa. Dia dah lupa je silek wah. Bicara piang ala dah silek. Kau mau baiknya bisa ni gini guru. Bisi-bisi emang ang memburu anden. Dak ulang-ulang yang dia najin ke patang di rumah dah. Karajong tu bercewek din tanpa ang wiko. Nak sampik mana sih kau dah kasih Sampai guru? mana siko? Tu di mana ketujuh di wang? Di pasti bawah tu ang. Buat sampik mana sih kau payah kami belajar. Di batang ayu tu lama ni kau belajar jurus laut ah. Oh iya kebagara-gara yo di sini di siku sama beku di sini nang kebagara yo. Dia nang tinju. Indah nunggu di situ nunggu salah situ seru ah. Aku iyo capek lah. Salah. Kestua play. Jadi. Wow. Dan Ips, ang muka lang ka, pasang kudu-kudu. kuyu lapang siko. Ips, alum suruh ada maninju wang lay. Pasang kudu dulu. Ips, pakai wang lay. Ang kerja sini tindak. Apa guru? Aduh. Kerja sini tindak. Wah ang kejam mana ke guru dia no anga. Bawa anggo. Tu mengandang. Kawannya yang gua nga. Mengandang. Oi. Ciko kaya bahan. Dari tadi ambo alah ambo caliti aja. Nampak bana bataji guru. Saya nak enak aja ka murid. Tu badang. Madang gaden. Hah? Ambo bukannya melawan ke guru-guru, tapi guru nanam kelebihan mana? Jika mau ikut tari guru maja orang.
Anak murid tenang tani ayo. Jangan disalahkan amu guru. Rado-rado jangan diulung. Nak maili ke tapian, madok-madok kita dahulu. Nak mencubu jua kepandaian. Guru kurang ajar. Oh, yo betul kicang. Ambulan langkang di sana, boleh langkang di siko. Jadi. Wah! Maju. Badan. Mana maju dulu, maju dulu. Pandan dan udan. Kau ke jiko beko kalau pergi tak lihat orang tolong awak. Badu baik. Jadi, Lah, mundur manjan lu, maju. Kurang guru kurang ajar. Ang maju kan dia. Dan sakit ti ala pun langkah dekat relan kawang do. PJ, naik lah PJ. Sakit pun lah. Naik lah PJ. tunggu. Tangkap. Ya, tak. You. Melawan juga le. Ampun anak muda ampun. Ni mengalah ampun. Malawan juang lai. Amboi tu dan surang ni udah. Kalau ni doh. Lama. Oi. Lama. Pai lang kan lai. Jika mandi kuang macam orang. Tak berguna jadi guru do. Pai lang lai. Tak berguna jadi guru do. Guru tak bunuh. Pai dah orang lai siko. Alah ya lah. Ni santai masih lek awak dah tahu deh. Lempi dah lama je sih. Lempi saya kan dari kawan. Tapi kawan umur tadi kan tahu ambil lah. Kira guru mandi tu kurang ajar kan. Kok situ guru campaan lah. Apa guru situ tu? Ini kok kan ala ada baki hang untuk karantau kok. Itu yang perlu ya. Juana kawan teman kita merantau kan. Itu. Mudah-mudahan sih lah. Woi, rantiang lu. Sialah pada adik tu lai. Itulah siapa aja adik apa? Anak murid aku tadi ya. Pak, Banan, tak salah-salah. pasalamen. Awak aja ke bagian-bagian dan tentu dia ada harimau je jago ni. Tahu ada lah. Betul. Kasih kolang aku nak iyo. Jadi, jangan tunggu ang di sekolah. Ampun bang. Malawan dia ada lai. Tidak bang, nak lawan dulu bang. Ang lo leh. Tunggu di situ ah. Dan jual Iya dia jual leh. Sakit ya. Begini. Yang mengajar. Begini. Kacang kacang dan yang kacang kacang. Ayo sanjur yang kacang kacang. Kalau boleh tahu aku siapa nama nak Kalau boleh tahu aku siapa nama. bungu baduri di lingkar kawe. Bungu cimpagu je bungu malam. Apa tujuan nak mudu datang kemari banyak Papat tu bagi gile. Hujan rinai di tengah hari. Masuk hati untuk belajar silat. Untuk menjaga diri. Hanya untuk kita. Kita lihat.